bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, anak syarikat FGV Holdings Berhad iaitu Delima Oil Products melalui inisiatif CSR yang dikenali sebagai Saji Seikhlas Hati, saban tahun tidak ketinggalan menyantuni dan berkongsi rezeki kepada mereka yang memerlukan sebagai satu tanda komitmen tanggungjawab sosial korporat syarikatnya. Sempena kempen Ramadan Raya 2026 yang bertemakan Menyala Lagi Raya, Saji sekali lagi bersama-sama rakan strategiknya iaitu Felda Travel, Sri Pacific Hotel, Gula Prai dan juga kedai FGV telah menjalankan program Saji Seikhlas Hati dalam dua siri berbeza yang melibatkan pertubuhan kebajikan dan penjagaan Nur Hidayah serta pertubuhan kebajikan anak-anak yatim dan miskin Sungai Pinang Kelang. Syukur kehadirat ilahi, hari ini dapat kita bersama FGV dan juga Delima untuk program Saji Seikhlas Hati. Kami mendoakan semoga aktiviti seperti ini dapat lagi disalurkan, disumbangkan, diberikan sumbangan ini kepada lebih ramai orang dan kepada masyarakat lain. Terima kasih banyak-banyak Saji. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang mulia ini, Saji melalui inisiatif Saji Seikhlas Hati bersama rakan strategik kami, Sri Pacific Hotel, turun padang untuk menyantuni anak-anak yatim di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Saji bersama rakan strategik kami, MSM Perai dan Felda Travel, menghulurkan bantuan dalam bentuk wang tunai, duit raya dan stok makanan bagi membantu persediaan menjelang Hari Raya kelak. Antara pengisian utama ialah penyediaan bubur lambuk secara gotong royong bersama chef dari Sri Pacific Hotel, Kuala Lumpur. Melalui aktiviti ini, sebanyak 1,500 bekas bubur lambuk disediakan dan diagihkan kepada masyarakat setempat. Saya begitu berbanggalah kerana yang merajui Saji ni dapat membuat perkara-perkara yang bermanfaat pada masyarakat dan juga semua rakyat Malaysia ni. InsyaAllah, para hadirin sekalian, kami dari syarikat Saji akan terus bekerja keras dan kalau boleh, kalau ada rezeki, kami akan terus membantu masyarakat di luar sana. Saji Seikhlas Hati menyemarakkan Ramadan menyentuh kehidupan.